Ramai orang gaji RM5,000 sebulan tapi RM5,000 saving pun tak ada dekat tangan. Cuba bayangkan kalau simpanan RM400 sebulan, dalam 10 bulan sepatutnya kita dah ada RM4,000 dekat dalam akaun bank. Tapi realitinya ramai orang yang tak nampak RM4,000 tu. Sebab duit tu memang kita simpan untuk kita belanja. Sebab itulah ramai orang tukar cara menyimpan dengan cara simpan 1 bulan 1 gram emas. Cukup 10 bulan tuan-puan akan ada 10 gram emas yang kekal nilai dia. So, emas ni ibarat umpan untuk simpanan yang selalu bocor. Tak kiralah gaji RM2,000 ke, gaji RM10,000 ke, gaji RM30,000 sekalipun, kalau yang penting adalah kita konsisten menyimpan. Dan apa yang menariknya, melalui akaun emas Gap Public Gold, kita boleh menabung emas sedikit demi sedikit hingga capai target emas yang kita nak. Contohnya, gold bar 100 gram ni nilai dia RM70,000. Menariknya, akaun emas Gap ni dia tak ada charge pendaftaran dan tak ada charge simpanan yang ataupun komitmen secara bulanan. Jadi, bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold, boleh terus daftar akaun emas Gap dan mula menyimpan emas serendah RM100 sahaja. Turut isi bawah saya dekat bawah tu ataupun hubungi Fiza untuk bisa bantu step by step dan teruskan follow Fiza untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.